Okey, kita masuk pada asas yang ketiga malam ni. Walil imani sadiq wal ibadati sahihah wal mujahadah nurun wa halawatun yadhifuha Allah fi qalbi man yasha'u min ibadihi walakin al-ilham wal khawatir wal kashfa wal ru'ya wal ru'a laysat min adillatil ahkami syar'iyyah wala tu'tabar illa bi syarti adam istidamiha bi ahkamihi wa nususihi. Walil imani sadiq, bagi iman yang benar, wal ibadah sahihah, dan ibadat yang sah, wal mujahadah, dan mujahadah mengandungi cahaya nurun wa halawah. Ingat kita ni kan, iman ni sebenar bagai hak dia kita boleh rasa. Iman tu kita ni dia sepodo deria kan. Ni kulit kita ni kan, kita sentuh ke apa dia, panas ke sejuk ke, kita boleh rasa. Itulah iman. Iman diri kita ni sebenar kalau iman orang tu ada iman, memang dia akan jadi seperti dia. Gitu. Wal ibadah sahihah, begitu juga dengan ibadah. Ibadah yang betul kan, dia akan memberi kesan yang positif. Dia akan beri kekuatan kepada kita. Okey. Wal mujahadah, dan mujahadah. Jadi Imam Ash-Shahid sebut kepada kita bahawa pada tiga perkara ni mengandungi cahaya, ada cahaya, nur, wa halawah, ada kemanisan. Iman tak ada manis, ibadah ada manis. Yang mana yang diberi Allah ke dalam hati hamba-Nya, yang Tuhan campur dalam diri kita. Tuhan campur. Sesiapa yang dia kehendaki di kalangan kita ni, hak Tuhan pilih. Dan sebab Tuhan tak boleh semua Tuhan tak boleh semua. Itu istimewanya. Sebab Tuhan tak boleh semua? Sebab dia ada, orang panggil ciri-ciri dia. Dia ada khasa'is dia. Orang lagu mana hak Tuhan nak beri. Sebab tu kita kena belajar kan, supaya ibadat kita buat tu tidak sia-sia. Nampak tak? Iman kita, iman yang diterima, atau ilmu yang penting tu, apabila iman kita dengan ilmu hakul yakin, siapa hakul yakin, lepas tu pula ibadat kita, ibadat yang sah, dengan kita belajar ikut syarat-syarat dia, rukun-rukun dia, kita buat dengan sempurna kan. Lepas tu campur dengan mujahadah, di situlah Allah Ta'ala akan campur, Tuhan akan campur nur, dan Tuhan akan campur kemanisan dalam hati kita, yang dia pilih di kalangan hamba-hambanya. Walakin, akan tetapi, ilham listasan hati, khawatir, kasyaf, wal kasyaf, wal ru'a, mimpi. Mimpi biasa hari tu kecil ilham deh. Ilham, khawatir, kasyaf, lepas tu mimpi. Adakah boleh jadi dalil? Jadi Imam Ash-Shahid sebut awal lagi, laisat min adillati ahkami syar'iyyah, bukan daripada dalil-dalil hukum syar'i. Tak boleh nak buat hujung, tak boleh. Tak boleh. Lepas tu untuk buat hujung dengan mimpi dia mana? Ada contoh ayat cik benar hujung lah. Contoh ayat cik dia pergi takrib mazahib di Iran kan, apabila Kancik Aira panggil Cik Ki tembung kan Yusuf Qaradawi tak siki, dia jemput juga Yusuf Qaradawi tak pergi. Tiba-tiba Cik Ki pakat marah kaya Cik tak jawab. Dia ada teringat ada cerita tu 2016. Ayah Cik Ki tu, ayah Cik Raya, dia mimpi dengan Nabi SAW. Dia mimpi dengan Nabi SAW. Nabi ke rumah Ayah Cik Rusilah. Nabi katakan nak ke Ayah Cik, khatibi syi'i wa khatibi sunni. Mu keceklah dengan Syiah, mu kecek dengan Sunni. Nak ayatnya boleh picit. Jadi itu nak ayat cik dia pegang bahawa walaupun mimpi yang boleh berujung untuk diri dia. Nampak tak? Untuk diri dia. Sebab ijtihad dia memang kena pergi.
Cuma nak kekuatan mari mana? Nabi tu yang anugerah kan, mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya kan. Cuma benda tu kita tak boleh nak royak kau kan, benar. Tak nak royak kau geni dah. Tak boleh lah sebab dia berkaitan tak masalah lebat dalil. Dia tak masalah lebat dalil. Ya. Cuma tu wala tu'tabar illa bi syarti adam istitamiha bi ahkamid din wa nususihi. Dan tidak diambil kira kecuali jika tidak bercanggah dengan hukum-hukum dan nas agama. Dan mimpi untuk guru tu memang tak canggah. Bahkan takrib mazahib ni perlu berlaku. Kan? Wa'tasimu bihablillah. Ayat tu yang jelas. Wa'tasimu ni kena berlaku kepada orang Islam. Tak kira Syiah, tak kira Sunni. Kena berlaku. Wa'tasimu. Nampak tak? Wala tafarraqu, jangan pecah. Berarti kena ada usaha mentakribkan, merapatkan. Gitu. Okey. Kita tengok kepentingan asas ini. Dalam asas kedua, Imam Asy-Syafi'i menyatakan keperluan merujuk kepada sumber-sumber syariat Islam, terutama Quran dan Sunnah dalam usaha mengenali hukum hakam Islam. Dalam asas ketiga pula, beliau menegaskan kepentingan memelihara sumber-sumber hukum syarak agar kekal bersih dan bebas. Terdapat sesetengah golongan tasawuf yang menggambarkan bahawa hati para wali mungkin maksum seperti hati para nabi. Mereka menganggap bahawa ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi sebagai asas pensyariatan yang boleh mensabitkan hukum Islam. Ada yang berkata, hatiku berkata daripada Tuhanku, sah di sisi kita sebagai kasyaf, tidak sah di sisi kita sebagai sana. Nampak tak? Okey. Jadi sekarang ini kita nak menolak daripada pentaksub kepada golongan-golongan tertentu. Dia pentaksub ni biasa siapa kepekak tadilah ilham, khawatir, kasyaf dan mimpi dah. Dia biasa bapa Imam Asy-Syafi'i dia kait dengan iman atas tu. Dia bawa mari iman tu kan. Dia mari iman yang benar, ibadat yang sahih, mujahadah. Lepas tu itu cahaya Tuhan akan seolah-olah bagi kepada hati sesiapa yang dia kehendaki. Kenapa tak? Dia kait dengan ni. Sebab biasanya ilham yang baik, khawatir yang baik, kasyaf dan mimpi yang baik Tuhan bagi kepada orang ni. Golongan yang iman yang benar, ibadat yang sahih. Wali lah. Wali ataupun golongan yang muqarrabin, yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita kat tuk-tuk guru kan, mereka ni orang yang iman kuat, ibadat kuat. Jadi Tuhan capak dia. Tuhan capak. Kadang-kadang kasyaf Tuhan bagi ke dia. Kasyaf. Benda dah berlaku asal dia tahu hari ni. Dia tahu. Lepas tu khawatir, ilham dia, ilham dia tu ilham yang benar kadang-kadang. Gitu. Nampak tak? Gitu. Mimpi dia pun mimpi yang bagus, mimpi yang benar. Okey. Jadi walaupun begitu, tetap dia bukan dalil. Tu penting, penegasan tu. Tetap dia tu bukan dalil. Untuk kita ambil hukum tak boleh. Tak boleh. Ini ittifaq ulama ni. Bahagian ni bukan pandangan Syahid saja ni, bukan pandangan Syahid. Syahid ni dia mari ni cuma dia nak bersih. Hak benda-benda dah berlaku masuk campur benda-benda unsur-unsur taksub tadi. Dia nak mari bersih semula. Dia buat penegasan semula. Benda ni sebenarnya ulama dah pergi lama dah. Bukan kata dia baru mari dah. Gitu. Dia nak mari bersih-bersih. Sebab apa? Sebab ramai masyarakat ketika tu taksub dengan golongan-golongan ni. Tuk-tuk guru lah kalau tempat kita kan. Gitu. Siapa kau mereka menjadikan tuk guru tu semaksud. Nak mengelak daripada tu. Nak mengelak daripada tu. Jadi tempat tu penting prinsip ni, penegasan kepada kita. Okey. Jadi walau bagaimanapun kita kena ingat, benda tu tetap ada. Ilham tetap berlaku. Dan kemungkinan kita sendiri pun dengan amalan kita duk buat terwik kita. Tapi ingatlah, ilham dan khawatir lintasan yang berlaku itu dia bukan sebagai dalil, cuma sebagai penguatan tu tadi. Dia hanya sebagai penguat dalam kita nak
berhujah dengan syarat tak tumbuh dengan takdir, tak tumbuh dengan hukum. Nampak tak? Kalau benda tu jelas haram, tiba-tiba mimpi boleh, tak mengaruh. Nampak tak? Bagai jelas dah tak boleh, tiba-tiba mimpi boleh. Jadi apabila gitu, kita mimpi boleh ilham, boleh khawatir, kasyaf, benda yang tak canggah, maka kita boleh jadikan dia sebagai penguat. Itu saja. Untuk diri kita. Sebenarnya benda ni untuk diri kita. Sebenarnya bila kita mimpi, kali ilham ni kadang-kadang dari kita mesyuarat. Kadang-kadang sebab tu kita nak golongan-golongan ni. Apabila kita mesyuarat ni, dia boleh bagi pandangan dia tu kadang-kadang ilham yang betul-betul mari daripada Allah SWT. Itu betul. Kita tegur, kita buat rujukan, nak alim ulama buat rujukan ni penting. Seorang soleh ni, sebab khawatir dia, ilham dia tu kadang-kadang betul-betul Tuhan anugerah kepada mereka. Okay. Oleh itu, Imam Ash-Shahid mendatangkan asas ini untuk menegaskan aliran pertengahan. Jadi kita mari ni muqtadi lah. Beliau tidak menafikan kewujudan ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi, tetapi tidak sampai ke tahap menganggap sebagai dalil hukum secara bersendirian. Bagaimanapun beliau tidak menolak petunjuk perkara-perkara itu secara total. Cuma ia sebagai pengajaran dan peneguhan. Sebagai pengajaran dan peneguhan. Nak boleh, nampak tak? Selama mana tidak bertentangan dengan hukum agama dan nas. Nak kuat boleh. Nak guna mimpi tu gini boleh, nak kuat. Jelas dalam nas asah ini bahawa ungkapan yang dipilih adalah ungkapan yang menyejukkan hati. Jadi ungkapan yang dibuat oleh Ash-Shahid ini menenangkan hati kita. Nampak tak? Nampak kita tak tolak satu patut. Tak tolak. Gitu. Beliau menyatakan hakikat perkara itu tanpa berlebih-lebihan dan tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak yang tidak setuju dengannya. Nampak tak? Gitu. Makna perkataan ilham, kita faham sikit. Allah mencampakkan dalam hati suatu kesan yang mendorong ke arah melakukan sesuatu perbuatan atau meninggalkannya. Itu bagi ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kan ayat yang tersebut. Ilham merupakan salah satu bentuk wahyu yang diperuntukkan Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Para ulama menyebut pemberian Rabbani itu sebagai ilham atau warid. Kalau orang tarekat dia panggil warid. Orang kuat beramah, ngatik. Dia mari. Dia mari dia panggil warid. Okey. Kalau kita biasa ni panggil ilham. Firman Allah Ta'ala, wa auhayna ila ummi Musa an arda'ih, dan kami wahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa. Istilah dah. Wa auhayna, kami wahyu. Ibu Nabi Musa Nabi kau. Ilham. Ilham. Ibnu Katsir berkata, diilhamkan ke dalam jiwa ibu Nabi Musa, dilintaskan dalam akalnya dan dibisikkan ke dalam hatinya. Termasuk dalam makna ilham ialah firasat. Firasat mukmin. Dalam Sunan Tirmizi daripada hadis Abi Sa'id, daripada Nabi SAW baginda bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah, thumma qara'a inna fi zalika laayatin lil mutawassimin. Takutilah oleh kamu firasat mukmin, kerana ia melihat dengan cahaya Allah. Nak rakyat, dia tengok dengan cahaya Allah tembus. Lebih pada X-ray, lebih pada scan. Dia nampak lihat hati kita, terhawi kita. Sebab Nabi kata kita takut, mungkin takut kepada firasat orang mukmin. Fa'innahu, sebab apa? Sebab dia melihat dengan cahaya Allah SWT. Kemudian baginda membaca firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya. Okey, itu yang pertama deh, ilham. Jadi ilham ni satu benda yang bagi pada hamba-hambanya yang terpilih lah, yang terpilih.
hasil daripada apa? Iman yang benar, ibadat yang sahih dan mujahadah. Khawatir, lintasan hati, iaitu perkara atau urusan yang terlintas di hati. Jika ia baik, maka sumbernya daripada cahaya keimanan serta kesannya dan taufik daripada Allah. Khawatir ni kalaulah telitah. Tadi ilham, fikirlah ilham. Ini telitah, iman yang lagi lah gitu. Okey. Jadi lintasan ni dia merupakan jika ia baik, maka sumbernya daripada cahaya keimanan, iman solid tadi, iman yang benar tadi. Hasil daripada kita pegang kuat dengan iman ni, maka mari lintasan dalam hati kita. Okey. Dan dia berlaku dengan taufik daripada Allah. Para ulama menamakan sentuhan malaikat dalam hati sebagai khawatir. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya bermaksud, sesungguhnya malaikat mempunyai sentuhan ke atas hati anak Adam. Syaitan juga mempunyai sentuhannya. Sentuhan malaikat ialah mahukan kebaikan dan percaya mempercayai ancaman Allah. Kalau kita seronok buat baik tu kan, itu je lah sentuhan malaikat. Khawatir baik. Kayak kita buat baik, dia telitah lah. Jadi betul-betul dia mari daripada Allah Ta'ala. Itu saya panggil sentuhan para malaikat. Dan ataupun mempercayai ancaman Allah. Apabila kita buat benda tak molek, tak boleh ni, dia mari takut, mari rasa takut, mari rasa gerung. Khawatir. Jadi kita pun tak setuju tak buat. Tak buat benda tu. Pak ramal kan dia. Mula-mula tu nak buat tapi tak buat. Apa okey? Ada lintasan ancaman Allah SWT dalam hati dia. Manakala sentuhan syaitan pula mahukan kejahatan dan mendustakan janji Allah. Ada pun syaitan pula sebalik ni. Kita terasa penuh maksiat, tapi bagi kita lah. Mari. Bagi kita orang bimbing, kita kena mengaku lah. Apabila mari kita tepi lalu kan. Tapi bagi orang yang tak kuat iman, dia terikut. Terhanyut amal tu. Bagi orang yang ada iman yang kuat, dia ada tepi. Gitu. Ataupun mari kepada dia mendustakan janji Allah. Mendustakan janji Allah. Lagu mana? Tak apa kalau aku buat tak dosa. Sedangkan benda tu tersebut dah dosa. Nampak tak? Yang mari lintas saya kata tak dosa. Sedangkan jelas hukumnya dosa. Jelas hukumnya neraka. Tak apa kalau. Mari benda tu. Lintas saya tu adalah syaitan. Serta syaitan. Waliyahzubillah. Kemudian baginda membaca firman Allah Ta'ala, syaitan itu menjanjikan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kebapaan jika kamu bersedekah atau menderma. Ni contoh tak? Ni itu yang sebut oleh Quran. Apabila kita nak derma kat, mari rasa kamu jadi fakir, kamu miskin, cik tu syaitan. Nampak tak? Gitu. Dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan keji, bersifat bakhil kedeku, sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan serta kelebihan kurnianya. Itu khawatir, itu khawatir. Jadi khawatir diistilahkan oleh ulama dua, ada khawatir baik iaitu malaikat, sentuhan malaikat, ada pun tak baik adalah sentuhan syaitan. Okey, yang ketiga kasyaf. Dr. Ali Abdul Halim berkata, kasyaf mempunyai pengertian tasawuf iaitu seorang yang soleh mendakwa mengetahui perkara gaib yang tidak didedahkan kepada manusia biasa. Iaitu seorang yang soleh, baik tadilah, orang yang buat amal yang dia buat maksiat. Maka dia tahu perkara gaib. Perkara tu Tuhan tak dedah pada kita biasa ni, orang awam. Ibnu Qayyim pula berkata, kasyaf ialah ilmu-ilmu yang dibicarakan Allah Ta'ala ke dalam hati hamba-hambanya, yang menunjukkan perkara-perkara gaib yang tidak diketahui oleh orang lain. Adapun Ibnu Qayyim pula sebut kasyaf ni adalah ilmu. Kalau tadi rahsia,
benda yang baik kan. Ada pohon ni ilmu. Tuhan beri kepada hamba dia, hak dia tak beri pada orang lain. Hamba-hamba yang terpilih lah Tuhan bagi kan. Dan biasanya dua-dua ni kita guna belakang ni kan. Dia sudut maksud kasyaf. Perkara-perkara gaib tersebut mungkin ditunjukkan secara berturut-turut dan mungkin juga disekat daripada hambanya itu disebabkan kelalaiannya. Ia dilupai disebabkan lapisan dosa yang mengeraskan hati, yang merupakan hijab yang paling nipis. Apabila hamba Tuhan ni, seorang-seorang itu, dia ni tak setuju maksiat, tak libat maksiat, dia tak lalak dia, maka kasyaf dia tu betul saya tak berhenti. Sebab tu ulama zaman dulu dia nulis kitab kan, nulis kitab. Dia nulis kitab tu siapa kau mereka tak tidur lah. Tak boleh bui mari. Kita ni kan supaya orang pergi rumah ni. Orang pergi rumah cari mak kan bukan lombok nak besar. Orang cari mak ni kan. Apa sampai kau mereka mati ke diri. Kau pasir. Sebab dia kan boleh tu kita pernah langsung. Bagabak bom mati. Mati. Begitu juga kasyaf ni. Apabila dia boleh ilmu gaib ni kan. Boleh pun tak ada orang tak tahu kan. Dia aja tahu. Dia boleh. Itu orang tak makan tak minum ni biasa je. Orang tak tidur biasa. Dia ralik dengan tu kan. Jadi itu pemberian Allah Ta'ala kasyaf. Tuhan buka. Kita ilmu ni contoh dah ni. Lalu apa kita baru tahu bayu kenaf dah. Kelebih kenaf. Dulu kenaf ni kata kat situ ni. Lepas tu orang guna wak jerami, wak tali. Lah ni. Jadi obat ni. Ini obat. Benda tu ulama kita dulu tu habis kasyaf. Sebab tu kita baca kitab-kitab zaman dulu kan. Dia buat kajian sepenuh ni kau. Masuk makmah. Kita ni masuk makmah kan. Baru boleh tahu rahsia-rahsia tumbuh-tumbuh. Ulama dulu masuk makmah. Tuhan buka rahsia. Rahsia-rahsia alam. Tuhan buka. Sebab tu dia tahu. Cuma Tuhan buka tu orang kita tentulah. Tak semua lah. Itu yang kita masuk bab kasyaf lah. Kita masuk bab kasyaf. Okey. Jadi daripada sini berturut-turut. Sebab tu disebut secara berturut-turut. Dia mari lepas so. Gitu. Dan mungkin juga disekat daripada hambanya itu disebabkan kelalaian. Apabila lalah sekat. Kenapa tak? Apabila lalah sekat. Itu biasa lalah dengan Allah Ta'ala. Okey. Ia dilupai. Kadang-kadang dia dilupakan oleh Allah Ta'ala disebabkan lapisan dosa. Kadang-kadang kalau terbuat dosa, maka menyebabkan dia lupa. Yang boleh mengeraskan hati, yang merupakan hijab yang paling nipis, atau ditutup dengan lapisan dosa yang lebih besar dan dahsyat. Jadi sebab itulah biasa apabila dia buka ilmu kasyaf ni pada seseorang dan dia dapat biasa dia akan jauh lah, otomatik dia akan menjauhkan diri daripada perbuatan dosa, dan sebab rahsia dah dapat kepada diri dia. Yang ketiga, ar-ru'ah. Yang keempat, mimpi. Sabda Nabi SAW, mimpi itu terbahagi tiga. Mimpi daripada Allah, mimpi daripada syaitan, dan mimpi berpunca daripada bicara hati ketika sedang. Okey. Mimpi yang baik 1/46 daripada bahagian kenabian, kata Nabi SAW. Nabi ni dia ada banyak teori dia kan. Salah satunya mimpi. Jadi mimpi ni satu bahagian kata Nabi daripada 40 bahagian kenabian dia ada bagi para nabi. Jadi mimpi para nabi adalah mimpi benar. Seperti Nabi Ibrahim melihat anak dia lah kan, Nabi Ismail alaihissalam. Manakala selain mereka kemungkinan berpunca daripada perasaan jiwa ataupun syaitan atau Allah Ta'ala. Ia bercampur-campur. Jadi seperti kita ni kan campur lah. Kadang-kadang ada orang ibadah Allah, kadang-kadang ada orang ibadah syaitan. Banyak situ, tahu tak? Dan kadang-kadang dia mari daripada jiwa kita. Sebab apa? Sebab kita duk mikir benda tu sehari rumah, tidur negara mau mimpi daripada jiwa kita.
Ia bercampur-campur hingga mimpi Rabbani pun kebiasaannya datang dalam bentuk isyarat-isyarat yang kadang-kadang disalah ungkap. Oleh yang demikian, muslimin telah ijma' bahawa mimpi orang-orang selain para nabi tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Ini ijma' ulama kan. Ijma' mimpi tak ada jadi hukum. Huraian dan saudara syarak. Yang pertama, hubungan asas ini dengan asas sebelumnya, hubungan dengan hak yang kedua. Dalam asas kedua sebelum ini, Ma'asyahid menyatakan perkara yang mesti dijadikan sumber ialah setiap Muslim mengenal hukum Al-Quran, hukum Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan asas yang ketiga ini bicara ditujukan kepada perkara-perkara yang dianggap oleh setengah pihak sebagai sumber hukum. Oleh itu, Imam Ash-Shahid menerangkan bahagian-bahagian anggapan itu yang boleh diterima dan tidak boleh diterima. Jadi jelas ini yang pertama, hubungan dengan hak sebelum. Yang kedua, kesan iman dan ibadat. Imam Ash-Shahid menegaskan bahawa iman yang benar dan suci, ibadat yang sah dan bebas daripada bid'ah, serta mujahadah yang bersih, yang bersungguh-sungguh daripada sebarang tindakan melampau, meninggalkan kesan yang baik kepada pengamalnya. Ini jelas deh. Sebenarnya Imam Ash-Shahid pak mari benda kenyataan ayat jelas bahawa kalau kita iman kita betul suci, ibadat kita betul sahih, kita buat, lepas tu kita mujahadah bersungguh, maka Tuhan akan bagi. Tuhan akan memberi kesan yang baik dalam hati kita. Al-Quran dan Sunnah dan perjalanan hidup salafus salih mengandungi bukti tentang kesan-kesan ini. Sebab itulah salafus salih, golongan para sahabat, tabi'in, golongan awal Islam dulu kan. Kenapa mereka ni boleh dikatakan betul-betul pandangan-pandangan mereka, apa-apa yang yang zahir daripada mereka tu boleh dikatakan dijadikan rujukan pada kita pada hari ini. Yang sebab tu sikit-sikit salafus salih lah kita sebut, sikit-sikit salafus salih. Sebab ni, sebab iman mereka, ibadat mereka 300 tahun pertama ni generasi yang masih lagi terpelihara daripada bid'ah-bid'ah yang khurafat-khurafat yang sesat. Sebab itulah amalan mereka tu menjadi rujukan, seolah-olah kembali kepada amalan mereka. Bahkan kalau amalan sahabat tu setengah masa menjadikan hujah, masa kita Syafi'i dah dijadikan sebagai dalil. Amalan sahabat tu dalil, menjadi dalil. Antaranya ialah Allah Ta'ala menjanjikan si pengamalnya dengan cahaya yang akan mendedahkan kepadanya perkara-perkara yang terlindung daripada orang lain. Sebab Tuhan jaga dia. Kalau Tuhan jaga dia, sebab iman dia betul, amalan dia betul, mujahadah dia kuat, tak boleh Tuhan jaga, maka amalan dia tu amalan Tuhan jaga daripada benda-benda tak betul. Jadi amalan dia tu, walaupun kita kata tidak ada dalam amalan zaman Nabi, amalan terkini, sebab kita ni banyak amalan terkini kan, maka Tuhan jaga daripada dosa-dosa. Sebab tu dia ni boleh dijadikan rujukan. Bapa membuat gini, dia buat. Sebab apa? Sebab kita ikut dia, sebab dia orang yang soleh. Gitu. Jadi dia boleh jadikan rujukan. Sebab itulah kita learn ni, kita nak cari golongan ulama-ulama yang beramal dengan ilmu kan. Sebab itulah ni, bila kita sebut ulama, kita nak ialah ulama-ulama yang beramal dengan ilmu. Gitu. Sebab apa? Sebab biasanya ulama lagu ni Tuhan akan jaga daripada benda-benda yang tak baik pada diri dia. Membezakan untuknya perkara-perkara syubhat. Ni biasa ulama-ulama ni dijaga daripada perkara syubhat dan menghapuskan kekeliruan. Golongan ni biasa golongan yang tidak buat sesuatu yang keliru. Allah Ta'ala turut memberikan si pengamalnya rasa kemanisan iman sehebat yang dikehendakinya. Itu atas kehendak Tuhan lah. Tuhan rasa kemanisan iman. Dengan itu dia akan merasai kebahagiaan dan kelazatan yang agung. Orang yang merasa sahaja yang dapat merasa. Orang tak rasa tak tahu lah. Orang yang tak rasa dia tak tahu. Orang yang Tuhan bagi rasa, maka dia sahaja yang merasa. Perkara-perkara ini mempunyai dalil-dalilnya yang sahih
Seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Itu sebut jelas. Wahai orang beriman, kalau mau bertakwa, siapa takwa tadilah? Orang yang iman kuat, orang yang beramal soleh. Apa dah? Buat kapal Tuhan surga, tinggal kapal Tuhan lagi. Kalau bertakwa, Tuhan akan jadikan bagi kamu furqan. Seolah-olahnya Tuhan kamu ni nak buat kau ni gini, nak buat kau ni gini. Sedangkan kita tak pun ngaji banyak, contoh kan. Tapi kita nak buat kapal-kapal, tak boleh ni. Kita main rasa tak boleh ni. Main rasa sendiri. Furqan, Tuhan hak ni boleh. Dia punya sendiri. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Taala sebut, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya, supaya Allah memberi kepada kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya. Itu cahaya kita. Seolah-olahnya walaupun hukum tak ada lagi dalam Quran hadis dah, tapi apabila kita bertakwa kepada Allah, Tuhan tunjuk cahaya. Kita boleh nazar ni, ni boleh. Kita boleh lakukan hak ni duri ni nak lakukan. Hak ni tak boleh ni. Kita boleh. Tuhan bercahaya. Ni jelas ayat dalil-dalil Al-Quran. Sebab tu ini Asyahid tadi sebut jelas dah. Dia sebut jelas kepada kita benda ni. Begitu juga sabda Nabi SAW. Kalau dalam ayat lain Tuhan sebut antara ayat ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Tuhan akan mengajar kepada kamu. Itu Tuhan bagi ilmu yang disebut ilmu laduni. Contoh dengan kita bertakwa kepada Allah. Sabda Nabi SAW, Sada sumakun nafihi wal bajadahalat al-iman ayakun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fil nar. Tiga perkara yang sesiapa mempunyainya maka dia akan merasai kemanisan iman. Iaitu yang pertama, kita nak rasa kemanisan iman. Tiga perkara ni memang kita kena sungguh. Allah dan Rasulnya lebih dicintai berbanding selain kedua-duanya. Kenapa Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada segala-gala yang lain. Dia mengasihi seseorang kerana Allah semata-mata, dan dia benci untuk kasih kepada Allah, kasih kepada seseorang semata-mata kerana Allah. Kita kasihlah pada siapa-siapa. Kasih kepada ibu kita, perintah Allah. Itu yang suruh kasih. Kasih kepada siapa-siapa. Semuanya adalah kita kasih kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan benci untuk kembali kepada kekufuran, seperti benci jika dicampakkan ke dalam neraka. Tak ada kompromi lah. Kalau satu sikit yang benda kufur, tak ada kompromi. Sebab tu kita masalah bertentangan dengan Islam, kita lawan. Nampak tak? Sebab apa? Sebab tak ada kompromi. Tak ada kompromi. Nampak tak? Lakum dinukum wali waliya. Dalam bab Islam kufur, tak boleh ada kompromi. Yang kecilnya kita kepada kekufuran. Ibn Qayyim berkata, Abu Darda pernah berkata, takutilah firasat ulama, berhati-hatilah akan mereka tidak menyaksikan ke atas kamu dengan penyaksian yang akan mencampakkan kamu ke dalam api neraka. Demi Allah, sesungguhnya yang demikian itu adalah kebenaran yang dicampakkan Allah dalam hati mereka. Saya berpendapat perkara ini berasal daripada riwayat At-Tirmizi secara marfu', ittaqu firasyatal mu'min thumma qara'inna fi zalika ayatin lil mutawassimin. Takutilah firasat mukmin, kemudian baginda membaca firman Allah, sesungguhnya balasan azab yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan memikirkannya. Sayyidina Umar berkata, radhiyallahu anhu, hampirilah mulut orang-orang yang taat, dengarlah apa yang mereka perkatakan, kerana sesungguhnya perkara-perkara benar terdedah pada mereka. Orang soleh, orang soleh ni
kita nak minta nasihat ke apa, biasa tertunggu gagasan ini kita minta nasihat, itu maksudnya. Hampirilah mulut orang-orang yang taat, dengarlah nasihat dia, ambillah pandangan dia. Perkara-perkara benar itu ialah perkara-perkara yang didedahkan Allah kepada mereka. Sesungguhnya telah sabit bahawa para wali Allah memang mempunyai komunikasi dan pendedahan perkara gaib. Yang ketiga, antara peristiwa yang benar berlaku dan masyhur, kisah berkenaan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki masuk menemuinya. Lalu Sayyidina Uthman berkata, salah seorang kamu telah masuk dalam keadaan berzina, kesan zina pada matanya. Maka lelaki itu berkata, adakah wahyu masih turun selepas wafatan Nabi SAW? Beliau berkata, tidak, tetapi firasat yang benar. Ada apa orang gical jumpa Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman pun sebut ni. Sebab tengah jalan tadi dia tengok aurat wanita. Yang kedua, kisah Sayyidina Umar yang sedang berkhutbah, kemudian secara tiba-tiba berhenti berkhutbah dan berkata, wahai Sariyah ke bukit. Ni Sayyidina Umar atas Sariyah. Sariyah ni satu batalion lah, pasukan merisik dan kita tengok kekuatan musuh kan. Tiba-tiba Sayyidina Umar tengok jalan diberi oleh Allah Ta'ala, tengok jalan mereka ambil tu tak kena. Maka Sayyidina Umar pun bersuara setelah khutbah. Jadi sahabat dengar, wahai Sariyah ke bukit, kata Sayyidina Umar. Nak rayaknya ialah jalan Umar ambil tu tak kena, kena pergi ke bukit di sana. Soalnya kita. Dan seterusnya yang keempat, hukum ilham, mimpi dan kasyaf. Imam Asy-Syahid menerangkan bahawa ilham, lintasan hati, kasyaf dan mimpi memang wujud. Beliau tidak menolaknya secara total, tapi ia bukan dalil hukum yang boleh digunakan secara bersendirian, kerana ia sering dibayangi kewujudan sun. Perkara seumpama ini tidak boleh dipegang. Maka timbul persoalan di sini, apakah faedahnya? Dikatakan faedahnya ialah dijadikan sebagai pengacara. Kita boleh habis pada pengacara. Kita boleh cerita dah mimpi para ulama ni, boleh cerita-cerita, ambil pengacara, boleh, tak ada masalah. Jika tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, sebagai faktor sokongan ataupun penguatan dia, sokongan dalam kita nak mensabitkan sesuatu hukum, tambahan penerangan. Banyak kita dah amal dari ni. Contoh lepas maya deh, setengah kita amal. Alhamdulillah. Tu kan ayat tu kan, akhir surah Kahf, sebelum surah Isra Al-Isra tu kan. Alhamdulillah allazi lam yattakhidh waladan kan. Itu mimpi, ada mimpi. Jadi ulama kita ambil buat amal. Siapa yang lagi doa amal? Bapa tu Aziz amal ayat tu. Sebab mimpi orang yang soleh, mimpi orang yang soleh. Dan bercakap ada Quran ni, tak cakap. Nampak? Tak cakap. Jadi ayatnya boleh. Hakikat yang ditegaskan oleh Imam Al-Banna ini bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Ia juga disahkan oleh para ulama. Walaupun para ulama menerima kewujudan kasyaf dan mimpi, mereka menekankan keperluan setiap yang ditemui itu dibentangkan depan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Mana yang benar mimpi tadi, kena tengok dulu Quran dengan Sunnah. Karena kedua-duanya itu maksud, sedangkan perkara-perkara tadi hanyalah sun yang tidak maksud. Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, kebanyakan orang yang menyangka dia mendapat kasyaf hanyalah bersandarkan kepada sunnah saja, bahawa dia mendapat kasyaf yang tidak boleh menggantikan kebenaran walau sedikit pun. Orang yang mempunyai komunikasi dan pendedahan gaib kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah. Oleh sebab itu mereka mesti berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini kena kembali pada asal yang kedua. Mereka mesti menimbang perkara mereka jumpai. Kena ambil jumpa tadi tu, soalan mimpi ni jumpa lagi. Kasyaf khawatir ni kan. Kena ambil timbang molek. Saksikan pandangan dan logik mereka dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kena orang panggil, kena tengok apa yang mimpi tadi dengan Quran dan Sunnah. Mereka tidak boleh berpada dengan perkara gaib itu saja. Tak boleh berpada dengan mimpi itu.
Jika ada sesiapa yang tidak perlu menimbang perkara gaib yang diperolehnya daripada Allah dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, sudah tentu dia tidak lagi perlu kepada Rasulullah dalam sesetengah urusan agamanya. Apa? Secara logik ni, secara logik, contohnya mimpi kita tadi, tiba-tiba kita kata aku ni tak perlu tengok Quran ni, berarti dia mendapat wahyu. Padahal kalau dia dapat wahyu, tak ada, nampak? Tak boleh. Kalau orang tu bujuh dengan mimpi dia, untuk guru dia, dia pun pakai guna, mimpi tak boleh. Kau ke mana dia kena pergi pada Quran dia. Nampak tak? Sebab zaman kita tak ada dah, zaman kena dia. Sudah tentu tidak lagi perlu pada Rasulullah. Kalau salah Allah tak berhajat pada Quran hadis, pakai mimpi, pakai khawatir lah kan. Dan ini adalah kata-kata orang yang derhaka. Ini kata-kata orang derhaka. Ini kata Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi itulah di antara benda yang pentinglah kepada kita dalam bab ini, untuk kita mu'tadil, kita nak seimbangkan dalam masyarakat kita. Kalau ada orang yang kadang-kadang mereka yang tertaksub lah dengan pandangan-pandangan tutup guru dan lain sebagainya, maka kita boleh betul balik benda tu secara Allah panggil mu'tadil lah, cara seolah-olah ada pertimbangan. Kita tak tolak satu kata, tapi kita nak betul keadaan supaya kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan kalau kita tengok benda ni, kau tempat kita lah, tempat kita biasanya memang ajaran sesat ni. Ajaran sesat ni memang dia guna ni, dia guna ilham, dia guna mimpi. Ni banyak. Ustaz pun ada, ustaz terpengaruh, pengikut asal anak lima yang nak ingat kau Kelantan dulu. Ada ustaz suami isteri ikut masuk ke mata masyarakat Kelantan. Sebab apa kata? Sebab tadilah sebab dia terpegung dah, terpegung. Wallahu a'lam lah, ada setengah kata kena air awak enggak pernah. Kita tak tahu lah. Tapi nak ayatnya ialah bagi setengah orang yang lemah ilmu dia mudah terpengaruh. Begitu pengikut-pengikut ajaran sesat dan kata ini banyak benar. Dan kadang-kadang golongan intelek, golongan cerdik, anda bukan kata orang kelah bawah orang ngaji-ngaji tinggi-tinggi tapi mudah terpengaruh. Sebab apa? Sebab asal kamu tak ada. Bila asal kamu tak ada, dia jumpa pelik-pelik ni kan, dia mudah ikut. Dan dia mana biasa dia mari dengan mimpi dan ilham. Itu dakwaan dia. Sedangkan itu daripada syaitan yang nak menyesatkan manusia. Sebab itulah basic kita nak ikut orang ni, tengoklah dia Quran hadis. Betul kau dia ngaji agama, betul kau dia ahli Quran hadis, amalan dia ni betul kau tak bertentangan Quran hadis. Itu basic. Kalau situ jelas, okey, jalan. Tapi kalau situ ke udah dia ni tak ngaji agama, background dia ngaji engineer, waktu baca Quran apa tak kena tafsir, jelas, nampak tak? Jadi itulah. Cuma kebanyakan terpedaya ni kalau dengar tak belajar lah. Dia penting lah kita orang ni benar kita kena sebarkan supaya masyarakat kita ada kesedaran kembali kepada Quran dan Sunnah dan mengikut sumber asal agama. Gitu. Dan kalau kita nak pergilah kepada guru-guru yang diiktiraf, ulama-ulama yang diiktiraf dari sudut keilmuan mereka. Gitu. Jangan terpengaruh dengan ada benda-benda yang kadang-kadang ada benda-benda yang lumayan keramat lah deh. Bahasa kita sedekah itu istidraj yang Allah Ta'ala bagi. Kata ada setengah pula golongan dia dakwa hak cerita Nabi Musa, Nabi Khidir. Nabi Khidir, Nabi Musa. Kan jelas kan? Nabi Khidir kan bunuh bodoh kan? Jelas kan? Betul lah, tu lagu mana pula Ustaz? Tepuk kapal dah. Bagi jelas gitu kan? Kak, Nabi Khidir bersetan Nabi Musa. Mereka tak nak ikut aku kan? Tapi dia nak ikut juga. Nampak tak? Dia nak ikut juga. Jadi dia sila ikut. Sebab nak ikut juga. Tapi dia tahu dah. Dia tahu dah ke dia bahawa memang Musa tak boleh ikut. Tak sabar. Sebab apa? Memang logik yang gitu.
Sebab Nabi Musa tidak diberi ilmu itu kepada dia oleh Allah Ta'ala. Tuhan tak bagi. Nampak tak? Nabi Khidir Tuhan bagi. Nampak tak? Nak ayat Tuhan bagi. Tuhan Khidir ni dia khilaf lah, dia kata Nabi tidak kan. Tapi nak ayatnya Tuhan bagi ilmu. Nak ayat wujud kasyaf ni kan. Benda Tuhan dedah bahawa budak ni apabila dia besar boleh mengkufurkan dua ibu bapa dia. Nampak tak? Kalau kita tengok dalam ilmu Allah Ta'ala, budak ni kecil, bapa nak besar 12 tahun. Tapi dia tahu dah. Tu ada buka dah dia. Tapi wujud benda tu wujud. Tapi adakah benda ni nak kau kata nak bayar dan dia bunuh tu dia dihukum syarah, kena hukum kisos. Nampak tak? Hukum syarah. Betul, Nabi Musa terikat dengan syariat. Sebab tu dia tegur tak boleh. Dia tegur tak boleh. Gitu. Jadi sebab itulah kita tak nak bujah sekarang nak buat sepanjang Nabi Khidir tak boleh. Tak boleh. Contohnya kalau baca kitab-kitab cerita-cerita aulia ni, kalau kita baca banyak benda-benda hak kita ngaji memang tak boleh. Sebab itulah ulama setengah dia mengharamkan kita menceritakan cerita-cerita seperti ni kepada umum. Tak boleh. Tak boleh. Cuma hak Tuhan sebut dalam Quran tu, hak Tuhan sebut dalam Quran ayat cerita ni bagi tu wujud. Itu saja kan. Betul kalau kita dengar cerita tu pun kita meletakkan mereka tu kemungkinan tahap-tahap wali Allah Ta'ala. Dan benda tu tak boleh nak dijadikan sebagai ikutan, tak boleh haram. Tak boleh. Wallahu a'lam. Kita buka untuk perbincangan. Jazakallah Ustaz di atas perkongsian yang sebentar tadi. Jadi anda bukalah kepada soalan daripada sahabat-sahabat jika ada. Mungkin kontroversi kot. Ini kontroversi sikit. Saya tanya yang kita belajar ni lah, yang kita belajar ni. Kebanyakan, mungkin saya salah, saya cuma nak tanya dia. Kebanyakan orang apabila dia belajar ni, dia menganggap benda ni berlaku pada orang lain, sedangkan benda tu boleh berlaku pada diri dia sendiri. Contoh lah, macam Ustaz Sobri lah. Saya rasa dia cukup syarat dia dengan ayat-ayat yang ada ni. Kan? Sekali sebenarnya untuk dia. Tapi dia perfahaman kasyaf tu pada orang lain tu yang dia cari untuk guru, dia jadi taksub, dia pun sebenarnya panduan untuk diri sendiri. Faham tak maksud saya? Tadilah kasyaf tadilah. Ya. Dia gini. Dia soalan saya tak. Aku nak Saya maksudkan saya tu kasyaf ni sebenarnya untuk kebarangkalian pada diri kita ni sendiri. Cuma berpandukan kepada ayat-ayat Quran lah, dengan syarat-syarat keimanan dia lah. Kebanyakan kita berfahaman kasyaf tu pada orang lain. Orang lain yang dapat kan? Betul. Jadi dia pun tengoklah orang yang alim-alim sikit, dia anggap orang tu yang sebenarnya boleh dapat kepada diri sendiri untuk pandukan diri kita. Dia kasyaf pemahaman itu yang saya nak cuba. Dia Imam Syahid sebut ni, benda ni boleh berlaku kita semua ni. Cuma apabila berlaku pada kita, sama adalah benda tu kita untuk diri kita tu satu, dan untuk manfaat orang lain pun boleh. Tak salah kita cerita. Sebab tu mimpi baik kita boleh cerita kat orang. Mimpi buruk tak boleh, Nabi lain. Sebab mimpi baik orang lain juga boleh tukar manfaat. Boleh cerita. Gitu. Jadi khawatir pun sama. Contoh khawatir, kita boleh khawatir yang baik. Kita boleh cerita kat orang. Tak ada masalah. Kasyaf. Biasa ni kasyaf ni kalau orang belajar. Orang belajar ni dia baca satu, dia boleh 10. Sebab itulah biasa kalau orang belajar, dia amal dia kuat molek. Biasa memang dia
ilmu dia tu baca sikit boleh banyak. Itu biasa berlaku. Dia ngaji sikit lah, tapi lebih ahli daripada orang baca banyak. Itu bagi kasar dia. Jadi nak banyaknya kan untuk diri dia, dan dia boleh bagi tahu pada orang, tak masalah. Selagi benda tu tak bercanggah dengan Quran hadis, itu hasah dia. Tak bercanggah Quran hadis, boleh, tak ada masalah. Itu yang saya nak cuba tekan. Kebanyakan kefahaman orang, benda ni berlaku pada orang lain. Pada orang lain. Jadi mana dia pun tak ambil kisah kan. Itu yang maksud saya sebenarnya, benda ni boleh berlaku kita. untuk kita. Untuk ambilan kita baca. Itu saja. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ada yang lain nak bertanya? Soalan lain? Kira-kira tak ada Ustaz. Tak ada tu ya. InsyaAllah nanti jazakallah sekali lagi kepada Ustaz di atas perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit dapat memberi kepada kita input untuk kita memahami lagi berkaitan dengan usul 20 ini, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat kalian, untuk makluman sedikit, ada jualan, ada lagi keluar tu, ada lagi ada jualan ikan patin dan juga pais tempoyak. Dah habis dah.